saya tanya kenapa kaum Cina marah sangat dengan kerajaan sekarang ni? Apa tak cukup ke apa yang kerajaan sekarang ni buat? Soalan saya kepada beliau dah. Dan bila saya pergi, dan orang ni adalah orang Cina, dia kata banyak sebenarnya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat ni menyusahkan terutama kaum-kaum peniaga. Selain daripada e-invoice, dia kata, ini dia cerita ni bukan saya cakap tahu, ni saya ulang balik apa dia cakap. E-invoice dia kata, kemudian cukai, kemudian itu ini. Tetapi itu on the peringkat nasional. Di peringkat kami pula, parlimen kami ni, kami menghadapi masalah apabila, dan orang ni bukannya orang penyokong PN ke, bukan penyokong pembangkang ke, bukan. Ini adalah orang penyokong kita sebelum ini. Dan dia bukan orang parti. So dia kata yalah, dia pro kepada kita lah. Dia kata antaranya adalah satu janji kepada satu komuniti Cina untuk, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berucap bahawa masa beliau bertanding tempoh hari lah, dia kata kalau sekiranya menang dan kita jadi kerajaan, kan, masa tu kerajaan negeri nak angkat tanah tu untuk buat kilang. Dia kata maka kami akan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kita akan pastikan bahawa tempat ini kita akan bantu untuk dapatkan grant, at least kalau tak grant pun lanjutan, supaya tempat ini tidak diangkat dan diteruskan pertanian yang ada kat sini. Dan pertanian dia orang memang pertanian ni, dia orang bertani, dia orang ambil tempat tu untuk bertani. So setelah menang 3 tahun kemudian, bukan setelah menang 3 tahun kemudian, setelah menang 6 bulan kemudian, tiba-tiba setelah menang Datuk Seri Anwar Ibrahim, 6 bulan setelah menang Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka dapat surat untuk remove, untuk kosongkan tempat itu. Tuan-tuan rasa? Dia macam ni lah tuan-tuan. Bukan masalah betul ke tak betul tindakan mereka itu. Jangan berjanji kalau tak nak berjanji. Dan setelah mereka semak, dia kata bahawa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju untuk mereka nak pindahkan. Walaupun bukanlah verbal kata setuju, tetapi in a way dia macam seolah-olah tak ada halangan. Sedangkan dia Perdana Menteri. Memang ini kuasa MB. Ada orang akan kata ini kuasa negeri is, tak ada kena-mengena dengan Perdana Menteri. Betul. Tetapi bila MB nak buat satu tindakan di atas Parlimen Perdana Menteri, dia akan tanya Perdana Menteri dahulu. Kan dia akan tanya Perdana Menteri dahulu. Okey. So itu satu janji yang mana janji tersebut tidak ditunaikan, dan sewaktu perkara itu berlaku mereka fight. Mereka nak fight lah. Mereka kata mereka tak nak sebab dia orang dah bercucuk tanam di situ 40 tahun. Dia orang fight dan sebagainya, sehinggalah dan tidak dipedulikan oleh parlimen ke, oleh Supol ke, oleh siapa ke, tak dipedulikan. Mereka fight. Mereka fight sehingga recently mereka bawa perkara ini ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah, barulah dihantar wakil Perdana Menteri datang jumpa dengan peladang-peladang ni, dan majoriti mereka adalah Cina, bukan majoriti, semua, I think 99% adalah berbangsa Cina yang buat pertanian. Barulah jumpa dia orang dan sebagainya, nak consolidate, nak tanya bermasalah 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian tuan-tuan. Tak, dia macam ni, kalau tak boleh jangan berjanji. Itu dalam politik, tetapi that's what happen. Ini saya hanya relate, jangan tembak saya pula. Kan? Dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau kita tak nak mengakui kita ada masalah, bila timbul masalah nanti, jangan pada masa itu baru kita kata, kenapa tak ada orang beritahu aku dulu? So, saya dah beritahu. Supaya ambil tindakan. Ambil tindakan. Kawasan mana is? Jangan tanya saya kawasan mana. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tahu, setiap politik dia tahu, pegawai parlimen dia tahu, semua orang dekat situ kawasan Tambun ni tahu tempat yang saya maksudkan ini. Kan, kalau orang luar tak perlu tahulah, tempat dalam Tambun, orang Tambun tahu. Setuju tak setuju dengan tanah tersebut, itu cerita lain. Poinnya adalah janji. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila saya pergi around, saya tanya-tanya, kesimpulan yang saya boleh buat adalah di kawasan Tambun sendiri tidak ada pembangunan baru. Yang ni ceplos-ceplos boleh buat video bantah saya. Di kawasan Tambun ada ketidakpembangunan baru. Nanti dia akan buat video, tapi kita dah baiki sekolah, kita dah baiki dewan, kita dah baiki jalan. Saya kata pembangunan baru, bukan baiki. Tuan-tuan, ini kawasan Parlimen Perdana Menteri. Ini bukan Parlimen Datuk Taufik ke, Roziah Ismail ke, kawasan Parlimen Rafizi Ramli ke, bukan. Ini kawasan Parlimen Perdana Menteri. Satu komplain yang saya dapat, dia kata apa? Ada satu sekolah 3 tahun
Dah 3 tahun kita memerintah, tidak ada satu sekolah baru pun yang dibina. Di sekolah menengah tidak dibina. Sedangkan keperluan sekolah itu mendesak di kawasan Tambun tau. Tidak ada satu sekolah baru. At least dekat Ulu Kinta tak ada lah. Saya tak tahu Manjoy ada ke tidak kan. Tapi tempat yang saya pergi Ulu Kinta, saya kata tak ada. Manjoy pun tak ada. Kawan saya kata Manjoy tak ada. So, pembangunan baru tidak ada. Sekolah perlu. Kerana ada sekolah terpaksa buat 2 sesi. Paling-paling kurang lah Fadlina. Paling-paling kurang lah Menteri Pendidikan. Bagi muka lah dekat Parlimen Perdana Menteri. Buatlah satu sekolah baru. Takkan nak tunggu nak habis nak datang pilihan raya baru nak buat. Kenapa sampai sekarang 3 tahun tidak ada pembangunan baru, tuan-tuan? New development tu tak ada yang melibatkan federal. Buat balai polis baru ke, bomber baru ke, sekolah baru ke, something to do with federal. Why? Jadi benda itu rakyat tanya tau.